Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar. Hari ini hari Sabtu 11 Julai 2026. Saya nak bawakan kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang berada di luar sana, saya nak tunjukkan hari ini saya nak buat satu episod khas projek saya yang terbaru, Kampung Peruh ataupun Kampung Tokda, tepi jalan antara Kuantan dengan Ajil. Jadi satu tanah kosong, lot sebuah rumah berisilah rumah banglo dan juga kawasan sekitar, ada kawasan laman sebagainya. Tanah tu telah pun dibeli sekitar 3-4 tahun yang lalu, tapi tidak diusahakan, terbiar macam tu. Dan sekarang ni penuh dengan pokok-pokok renek, pokok-pokok, ada 1-2 pokok besar, lalang, rumput sebagainya. Saya dah berjumpa dengan Pok Ya, orang kampung Kuar, untuk saya bersihkan hari ini. Fokus kita nak bersihkan tanah tu supaya bersih, cantik, kemas. Hari ni kita fokus itu dulu. Kemudian kita akan fikirkan untuk pagar. Kemudian kita akan bawa tanam-tanaman untuk kita tengok hasilnya, insya-Allah. Saksikan video ini permulaan sehingga penghabisan, insya-Allah. Saya bukanlah nak jadi petani ataupun peternak ke apa ke, untuk memarahkan tanah yang kotor, yang semak sama dibersihkan, ditanam dengan hasil-hasil, dan juga untuk berinteraksi dengan alam. Kita nak supaya tubuh kita sihat, ada aktiviti, hasil bumi kita jadikan sebagai makanan kita, insya-Allah. Jadi itulah saya nak supaya projek ini benar-benar berhasil. Saya berada di jalan antara Bukit Liman nak menghala ke jalan besar ke Kuantan dan ke Ajil. Kalau kiri ke Ajil, kalau berang, kalau Terengganu, kalau ke kanan kita akan ke Kuantan. Jadi saya akan ke kanan untuk ke tanah saya. Kampung Peruh tu, Kampung Peruh sana. Itulah nasi kerabu oleh biru tu. Bagus berniaga, Kak? Cuma dia buka ini tu pengunjung. Mana sekadar kaya boleh lah. Masuk dah Kampung Tokda. Ni dah binaan rumah. Beberapa rumah telah pun dibuat dan kita akan teruskan usaha kita. Baik, hari ini kita akan fokus untuk terangkan tanah yang terbiar sejak beberapa tahun lalu, sejak beli sehingga sekarang ni terbiar. Kita akan buang semua pokok-pokok yang tak berkenaan. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang tu yang paling besar, tu juga besar. Kita akan terangkan. Tengok kawasan ni dah berapa orang dah duduk. Satu rumah tengah buat, ini rumah sebelah ni dah duduk. Rumah Hasri, tadi berkenalan dengan rumah Hasri. Kemudian ada lagi ujung sana, juga ada dah dibuat rumah. Jadi kita akan terangkan, insya-Allah. Itulah kita nak Pok Ya potong semua pokok besar. Ada 2-3 pokok besar. Jiran saja tadi dah berkenalan dengan jiran, Wati dan juga Zainuddin. Anak seorang umur 19 tahun, perempuan. Dia buat masuk rumah masa rakyat lah, baru duduk. Alhamdulillah. Sana Hasri, orang Felda, tapi kerja apa tak pasti. Tadi ada mak mentua sekali. Kita akan kemaskan dan kita akan bersihkan sebaik mungkin. Tengah-tengah buat tanah di Peruh tadi, nak juga tolong Pak Rashid, ada kenduri anak, ada Eddie dengan Ira, nampak tak? Apa tanda tu? Belok kanan ke Pris.
sambut menantu hari ni. Kita tengok apa yang boleh kita rakamkan di majlis Eddie dan Ira tadi. Ni dulu yang mana ni? Orang kampung? Itu ah, bukan. Ui. Kita tengok ni ha. Ni ha, makan kerok nasi ha. Kerok nasi cicah dengan apa? Ayak dengan daging. Dengan daging, pita dengan umbut. Oh, ni ha. Gulai apa? Kebau ke lembu? Kebau. Lembu. Kebau. Ni umbut sawit. Ha? Ada Coca-Cola Terengganu. Dia ada nasi, gula kebau, umbut. Umbut apa? Umbut apa? Ikan kering. Ada. Dia kena ada acar. Sebelum pergi ke kebun, tengok ada comel pula gerai situ. Dua wafer, goreng pisang. Selesa. Itulah. Kita tarik duduk-duduk. Minum teh panas dan goreng pisang. Tengok apa yang kita dapat. Wow, goreng pisang, kicap, kuah kicap dan teh panas. Oh, marvelous. Minum petang. Assalamualaikum malang. Ini tanah Baman di Kampung Peruh, Kampung Tok Do, jalan ke Kuantan Adil. Sekarang ni pokok telah pun ditebang. Jadi macam mana? Can you tell me, kalau saya panggil jen tolak awak, apa yang kita boleh buat dengan pokok-pokok ni? Adakah kita boleh korek lubang dan tanam, ataupun kita letak kat dalam hutan hujung ni, ataupun ada idea lain? Tolong beritahu macam mana nak buat dan berapa upah dia. Assalamualaikum Uji. Tanah Baman di Kampung Peruh ni rupa dia. Taklah besar. Daripada tiang tu ke tiang sana, sampai sini, sampai sini. Sekarang ni pokok-pokok besar yang semak telah pun ditebang dan kita tunggu sikit hari untuk kita bakar. Jadi amat tanya, kalau mu nak ambil upah untuk pasang pagar, sana sampai ke sini, ya. Pagar sama macam Kampung Perih. Jadi bagi tahulah kalau berminat. Jarin ada lagi, cuma kena beli tambahan kayu. Berapa kayu diperlukan dan juga berapa upah untuk pasang pagar. Tolong beritahu ya. Saya kembali semula ke tapak tanah Kampung Peruh yang telah kita mulakan hari Sabtu kemarin. Telah pun ditebang pokok yang besar ni. Telah pun selesai. Sekarang ni dirumpunkan, menunggu supaya lebih kering sedikit. Sana pokok besar dah tumbang. Sekarang ni dicantas supaya lebih kecil dan rumpun. Untuk kita tunggu sikit masa dan kita akan bakar. Cadarnya kita bakar dan habislah semua. Kemudian kita akan ratakan dan kita akan gemburkan untuk kita tanam. Pada masa sama kita boleh taruhkan pagar-pagar jarin yang telah pun ada di rumah di Kampung Peris, insya-Allah.